Bila kita kata agama tak serupa. Tapi kalau kumpulan yang bukan Islam contohnya, yang masuk dalam pluralisme agama ke dan sebagainya, dia akan kata bahawa semua agama sama. Tapi masalah sekarang ni dia tak jujur. Betul. Macam saya cerita tu kan, bila budak yang India yang ambil saya untuk pergi klinik untuk cek gula dan sebagainya lah, untuk ambil insurans. Saya kata dah tak lepas, dia tak percaya. Tapi dia nak bawa juga. Tapi dalam perjalanan tu, dalam perjalanan tu dia bercakap kan. Dia bercakap, berbual. Lepas tu dia tersebut. Saya kata bang, semua agama sama lah bang. Dia cakap yang tu. Saya macam alamak, dia cakap pula kan. Sebab saya tak boleh biarkan dia cakap yang tu. Dia bukan masalah menang argument. Saya tak ada peringat pun. Kalau orang kata macam ustaz sibuk ke apa, tak, pasal dia sesat. Saya kena betulkan. Betul. Jadi saya tak boleh. Saya bertanggungjawab untuk betulkan dengan fahaman tadi. Sebab dia cakap suka hati dia. Kadang dia cakap macam tu, mungkinlah dia jumpa Muslim yang lain yang buat diam. Dia okeylah, setuju dengan dia. Tapi sekarang dia cakap pasal saya ni. Tapi saya tak terus cakap dengan dia. Saya diam sampai dekat klinik. Sarjana Putra kot. Sarjana Putra. Pergi kat Sarjana Putra tu, dia pun biasalah ejen insurans ni kan. Dia sibuk tulis kan nama. Mana kita tulis, dia tulis semua. Lepas tu dia tulis, "Encik, abang kerja mana saya kata, saya kerja Yayasan Taklim. Nama tu saya kerja Yayasan Taklim. Lepas tu kita Yayasan Taklim buat apa? Saya kata kami cuba untuk bawa orang ramai beramal dengan agama, ikut original scripture. Mana apa yang datang asal dalam agama. Saya kata sebab kami dapati banyak orang beramal dengan agama tak ikut scripture yang asal. Contoh saya kata macam Kristian. Kristian, mana ada Christmas dalam Bible? Kau buat apa ni? Tiba ada perayaan. Apa pasal 25? Mana ada? Even zaman kita lahir yang Isa AS musim panas. La ilah Allah. Stable kuda, mana ada kaitan dengan snow turun pun. Ni korang buat apa ni? Kan? Nak kata tak faham, tahu dah tapi buat juga. Pengampunan dosa. Mana ada dalam Bible? Gereja. Mana dalam Bible? Tak ada dalam tu. Waktu dia pun, saya tak cakap semangat macam ni. Tapi dia budak ni sambil tu, oh tak ada bang. Saya pun pandang muka dia. Awak pun sama. Oh, kawan tu. Saya kata awak pun sama. Kan? Awak pun tak baca kitab awak kan? Saya kata, scripture? You don't read your scripture. Pasal saya tahu kebanyakan yang India yang di Malaysia ni, saya datang sebagai pekerja. Kita bukan, bagi kita Muslim kita ada masalah. Sebab macam saya ulang balik, dalam Islam awak berkelayakan, awak lah boleh jadi ulama. Awak boleh jadi. Memang benda tak akan ada timbul. Pasal kami dalam sejarah umat Islam memang ada ulama-ulama berketurunan daripada hamba. Saya ulang balik, Hasan al-Basri bukan Arab. Bukhari bukan Arab, Muslim. Negara mereka dijajah oleh umat Islam. Dia menjadi Muslim, keluarga dia masuk Islam, dia orang jadi sayang Islam, kerja untuk Islam. Muslim Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Majah, sebut nama tu semua. Semua Muhammad Ahmad Arab. Imam Syafi'i Arab. Yang lain tu semua boleh kata semua. Abu Hanifah bukan Arab. Jadi basic dalam Islam tak pernah ada. Jadi bila saya sebut macam ni, jangan pula yang bukan Islam, masyarakat India marah. Tapi saya tahu memang awak tak boleh baca kitab. Saya kata dengan dia, awak tak boleh baca kitab awak kan? Tak budak ni. Dia orang Perlis. Dia orang Perlis. Oh ya ke? Dia dapat beasiswa daripada syarikat tu. Jadi maksud dia memang budak pandai lah. Dan dia pernah cakap, dia tercakap dengan saya sebelum tu kot. Dia kata dia adalah benda-benda tajuk agama ni yang dia pernah tanya bapak dia tak jawab. Tapi bila dia masuk library, dia belajar tentang philosophy of religion, dia ajar bapak dia, kalau orang tanya macam ni, cakap macam ni. Kalau macam ni, cakap macam ni. Dia ada macam cuba reasoning lah. Macam dia orang reasoning berkenaan dengan tajuk kenapa lembu tak boleh di lembu tu mulia. Sebab lembu boleh ganti mak. Boleh ganti mak. Sebab kalau mak kita mati, susu lembu boleh gantikan susu mak. Kita kan nak makan mak awak. Tak, dia reasoning ni, dia panggil. Panggil filosofi. Walaupun sebenarnya tajuk asal bukan macam tu. Tajuk asal dia adalah ada dewa yang mereka sembah dilahirkan daripada lembu. Itu punca asal tak boleh makan lembu tu. Yang sebenar. Yang tak diceritakan, yang kurang diceritakan. Tapi kalau yang asal, yang tu tadi, tapi yang dua reasoning, dia kata filosofi lah. Saya kata dengan dia, awak tak boleh baca kitab kan? Dia angguk. Tak boleh. Dia kata. Tapi sekarang boleh download, saya kata, buka internet je. Dia kata tak boleh. Kalau saya baca sekalipun, interpretation kitab tadi mesti tengok pada Brahmin. Betul. Brahmin je ada kuasa tu. Dan itu kan sebenar zaman sekarang ni. Sekejap. Sebelum PKP kot. Saya ada kawan kita seorang jaga data keselamatan. Dia kata apa? Sebenarnya kat India tinggal 2 orang je yang boleh baca kitab. 2 orang. Benar dalam bahasa Sanskrit asal. 2 orang je, lain tak boleh. Boleh tu maksudnya boleh yang boleh ada berkelayakan, kebenaran ke? yang Boleh berkelayakan, diversity? yang berkelayakan, yang diterima, yang lain tak boleh.
So jadi tak tahu sekarang berapa tinggal. Okey, ala kuliah saya kata dengan dia. Awak tak boleh baca kan? Dia anggut tak boleh. Kalau baca dia cakap, tengoklah dalam internet. Tak boleh. Dia kata pasal kalau saya baca pun kena diinterpretasikan oleh golongan Brahmin. Dia cakap yang tu. Saya kata tadi awak cakap apa agama semua sama. Ni ayat yang saya nak ajar budak ni. Saya beritahu kisah ni. Saya kata awak kata semua agama sama. Saya kata kami Muslim, kami tak terima. Tapi kami jujur. Kami tak tipu. Mana kami kata tak sama dan kami pegang. Itu adalah pegangan kami. Tidak sama semua agama. Betul. Mana tak ada agama sama seperti Islam. Kami takkan terima. Awak boleh cakap macam tu. Awak kata macam terima je lah. Awak boleh terima, kami tak boleh terima. Tapi awak walaupun bila awak cakap semua agama sama. Tapi awak tak jujur, saya kata. Dia ada cerita dengan saya. Dia kata dia ada isteri, lepas tu anak perempuan 2 orang. Saya kata dengan dia, kalau sekiranya awak cakap semua agama sama kan, kalau isteri awak masuk Islam, macam mana? Muka tengah senyum berubah terus. Anak perempuan awak masuk Islam, macam mana? Lepas tu muka dia berubah. Saya kata, kenapa muka berubah? Dia tak tanya, kenapa muka berubah? Tak sama kan? Dia geleng. Saya kata, satu itu beza kita. Beza kita, Muslim ni, dengan yang bukan Islam ni, yang keluar dengan pluralisme agama sebagainya kan, yang suruh kita kendurkan. Bila datang perayaan bukan Islam, suruh kita sambut juga. Dia kata, kenapa tak boleh sambut dan sebagainya. Okay, jadi, diorang persoalkan benda tadi. Sedangkan, anda cakap macam tu, anda bohong. Anda tak jujur pun sebenarnya. Anda kata semua agama sama, tapi bila ada keluarga anda masuk Islam, anda tak setuju pun.